Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu topik yang dekat sangat di hati kita secara harfiah lah. Betul tu. Kita akan borak pasal kolesterol dan kesihatan jantung khas untuk anda yang dah nak masuk umur 50-an. Sumber kita hari ini datang dari satu panduan yang praktikal. Tajuk dia, Kawal Kolesterol Jantung Sihat 50+. Apa yang buat saya betul-betul tertarik kan, ialah Betul tu. kita akan borak pasal kolesterol dan kesihatan jantung khas untuk anda yang dah nak masuk umur 50-an. Sumber kita hari ini datang dari satu panduan yang praktikal. Tajuk dia, Kawal Kolesterol Jantung Sihat 50+. Apa yang buat saya betul-betul tertarik kan, ialah cara ia gambarkan kolesterol tinggi ni. Macam mana tu? Ia bukan digambarkan sebagai penyakit, tapi sebagai musuh dalam diam. Musuh yang mungkin tengah bersembunyi walaupun kita rasa sihat walafiat. Dan statistik dalam sumber ni memang menyokong gambaran tu. Ada satu kajian tempatan, dia dapati 1 daripada 3 orang dewasa kat Malaysia umur 50 tahun ke atas ada kolesterol tinggi. Tapi langsung tak sedar. Salah seorang daripada anda mungkin ada musuh ni. Tanpa disedari. Persoalannya, adakah itu anda? Jadi inilah misi kita hari ini. Kita nak suluh musuh ni, nak faham macam mana dia bekerja, dan paling penting, kita nak belajar cara nak tewaskan dia. Tepat sekali. Kita akan rungkai kenapa umur 50 tu macam satu titik perubahan. Lepas tu, kita akan tengok apa risiko sebenar di sebalik nombor-nombor kolesterol tu. Dan yang paling best, kita akan bagi strategi praktikal yang boleh mula. Bukan esok, tapi hari ini juga. Saya suka pendekatan tu. Bukan nak takut-takutkan, tapi nak bagi kita kuasa. Betul. Kuasa melalui pemahaman. Okey, jom kita mula. Soalan asas yang selalu saya fikirkan. Kenapa nombor 50 tu macam satu Swiss ajaib? Kenapa bukan 45 atau 55? Apa yang jadi dalam badan kita masa ni? Soalan yang sangat bagus. Sebab ia bukan macam Swiss yang kita petik tiba-tiba. Ia lebih kepada beberapa proses yang dah lama berjalan dan mula sampai ke kemuncaknya sekitar umur ni. Panduan ni gariskan 3 faktor utama. Okey, apa yang pertama? Yang pertama, perubahan biologi yang kita tak boleh elak. Metabolisme kita jadi perlahan. Okey, metabolisme perlahan, selalu dengar ni. Tapi apa maksudnya dalam konteks kolesterol? Maksudnya, kalau saya makan kek kegemaran saya 20 tahun lepas, dengan sekarang, badan saya proses lain ke? Tepat sekali analogi tu. Lebih banyak yang akan melekat lah, ya? Betul. Badan kita pada usia 50-an ni dah kurang cekap nak bakar kalori. Berbanding dulu, dia lagi cenderung nak simpan tenaga sebagai lemak. Jadi, makanan yang sama, tapi lebih banyak lemak dan kolesterol yang terkumpul. Faham. Faktor kedua, lebih rumit sikit. Perubahan hormon. Kejap. Bila sebut hormon, mesti ramai yang terus fikir pasal wanita dan menopause kan? Adakah ni bermakna wanita automatik lagi berisiko? Soalan penting tu. Ya, wanita lepas menopause, hormon estrogen dia menurun. Dan estrogen ni lah yang tolong kekalkan kolesterol baik atau HDL. Jadi, ya, risiko mereka memang meningkat. Oh, begitu. Tapi, ia bukan satu hukuman. Sebab tu langkah-langkah dalam panduan ni penting. Dan lelaki pun sama. Perubahan hormon testosteron pun ada main peranan. Ini membawa kita ke faktor ketiga yang bagi saya paling membuka mata. Apa dia tu? Penulis panggil ia gaya hidup terkumpul. Gaya hidup terkumpul. Bunyi macam akaun bank pula. Memang pun, anggaplah setiap pilihan makanan setiap hari kita tak bersenam selama 30 tahun lepas macam satu deposit kecil dalam akaun hutang kesihatan. Masa umur 20-an, 30-an, kita tak nampak penyata akaun tu. Tapi bila jejak 50-an, bil pun sampai. Kesan kumulatif tu mula tunjukkan hasil. Jadi ia bukan jadi semaraman. Ia bil untuk hutang kesihatan kita. Cara pandang yang bagus. Kalau macam tu, apa tanda-tanda awal yang bil ni dah nak kena bayar? Di sinilah letaknya perangkap tu. Sebab panduan ni tekankan, tanda-tandanya halus sangat. Sangat halus. Dan sangat mudah untuk kita cari alasan lain atau anggap remeh je. Betul. Contohnya kan, panduan ni senaraikan anda mungkin perasan anda cepat mengah atau letih bila naik tangga. Ramai orang akan cakap, biasalah, dah tua. Kan? Tapi sumber ni kata jangan terima biasalah tu. Kena tanya, kenapa? Betul. Isyarat lain macam berat badan naik sikit walaupun rasa macam tabiat makan tak berubah. Atau cepat sesak nafas masa buat kerja ringan macam berkebun.
Sakit kepala yang ringan tapi kerap pun ada disebutkan, atau rasa tak selesa kat dada sikit-sikit. Ya, semua tu boleh jadi bisikan daripada badan kita. Dan bahayanya di sini, seperti yang ditekankan ialah semua tanda ni mudah untuk kita abaikan. Oh, saya penat sebab tak cukup tidur. Berat naik sikit sebab kenduri semalam. Kita memang pandai cari alasan. Inilah yang menjadikan kolesterol tinggi ni musuh dalam diam. Dia tak menjerit, dia berbisik je. Dan kita terlalu sibuk untuk dengar. Sampailah kerosakan yang lebih serius jadi. Tepat, bisikan tu sebenarnya amaran awal yang part dalam badan kita dah mula ada masalah. Okey, jadi kalau kita terus buat tak tahu je dengan bisikan ni, apa sebenarnya yang jadi dalam paip badan kita tu? Apa kerosakan yang berlaku senyap-senyap? Bayangkan salur darah kita yang sihat tu macam paip PVC baru. Licin, lapang, darah lalu dengan lancar. Okey. Bila kolesterol jahat atau LDL ni berlebihan, ia mula melekat kat dinding salur darah tu. Macam kotoran degil. Lama-lama, kotoran ni jadi satu lapisan tebal dan keras. Kita panggil plaque. Macam kerak kapur dalam paip lama. Tepat. Dan plaque ni akan sempitkan laluan darah tu sikit demi sikit. Itu gambaran yang menakutkan. Macam paip sinki rumah kita tersumbat. Jadi, kalau penyumbatan ni jadi dekat paip yang hantar darah ke jantung, ya, itu yang kita panggil serangan jantung, betul tak? Betul. Itu risiko pertama dan yang paling digeruni, penyakit jantung koronari. Bila salur darah ke otot jantung tu sendiri sumbat, jantung tak dapat oksigen, boleh jadi sakit dada atau terus serangan jantung. Apa lagi paip utama yang kena risau? Paip utama kedua ialah yang pergi ke otak. Kalau plak tu pecah dan darah beku terbentuk, ia sekat aliran darah ke otak. Itulah stroke. Kerosakan kekal. Ya, sel otak mula mati dalam beberapa minit je. Jadi kita ada jantung dan otak. Tapi ia tak berhenti kat situ. Ada lagi? Ada. Risiko ketiga ialah komplikasi pada keadaan kesihatan sedia ada. Panduan ni kata kolesterol tinggi, darah tinggi dan kencing manis ni macam 3 sekawan yang bahaya. Mereka saling memburukkan satu sama lain. Tepat. Dan risiko keempat yang orang selalu lupa ialah beban pada organ dalaman kita, terutamanya hati. Hati kena kerja lebih keras nak proses semua kolesterol ni. Boleh bawa kepada penyakit hati berlemak. Okey. Ini gambaran yang sangat jelas betapa seriusnya benda ni. Tapi, saya nak kita ubah gear sekarang. Cukup dengan berita buruk. Ini bahagian paling penting. Bahagian terbaik dalam panduan ni ialah mesej dia yang penuh harapan. Ia kata, ini bukan hukuman mati. Kawalan sepenuhnya berada di tangan anda. Ya, ini tentang ambil alih semula kawalan kesihatan kita. Dan ia bukan pasal perubahan drastik pun. Ia tentang pilihan bijak yang konsisten. Baik, jom kita rungkai 4 langkah praktikal yang digariskan. Langkah pertama, mula dengan pemakanan yang lebih bijak. Okey. Panduan ini pecahkan dengan sangat mudah apa yang perlu dikurangkan. Makanan bersantan pekat, makanan segera, daging merah berlemak dan apa-apa yang digoreng rendam. Sebaliknya, apa yang perlu dilebihkan? Sayur-sayuran hijau, ikan, oat dan kekacang. Boleh saya tambah sikit kat sini? Silakan. Satu benda yang saya perasan, dalam senarai tu, ia letak ikan salmon dan kembung sebelah menyebelah. Ini mesej yang sangat penting. Saya pun perasan benda yang sama. Menarik kan? Selalu kita dengar pasal salmon yang mahal. Tapi panduan ni tekankan ikan tempatan kita macam kembung, sardin, cencaru pun kaya omega 3. Betul lah tu. Ia menjadikan kesihatan jantung ni lebih mudah dicapai semua orang. Bukan satu kemewahan. Setuju. Dan ada satu pro tip dalam panduan ni yang kita selalu pandang ringan. Minum air secukupnya. Sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Air kosong je kan? Ya, air kosong. Kalau guna analogi paip tadi, air ni macam ejen pembersih. Dia bantu lancarkan semua sistem dalam badan kita. Paling mudah, paling murah, tapi sangat berkesan. Okey, pemakanan dah, air dah. Langkah kedua, jadikan pergerakan sebahagian rutin harian. Saya suka mesej utama dia. Anda tidak perlu ke gym. Kuncinya bukan intensiti, tapi konsistensi. Betul. Cadangannya pun praktikal. Mula dengan jalan kaki 20 ke 30 minit setiap hari. Atau cuba senaman ringan macam tai chi dan yoga. Dan bagi anda yang mungkin dengar ni dah rasa 20 minit pun susah nak mula, panduan ni ada satu galakan yang bagus. Apa dia? Mulakan dengan 5 atau 10 minit je dulu. Jalan keliling blok rumah sekali. Cukup. Yang penting, cipta kemenangan kecil. Suka idea kemenangan kecil tu. Ia bina momentum. Okey, ini bawa kita ke langkah ketiga. Kenali nombor anda melalui pemeriksaan berkala.
Mesej dia, jangan tunggu ada simptom. Tepat sekali. Anda tak boleh uruskan benda yang anda tak ukur. Ada 3 nombor penting kena tahu, macam papan pemuka kereta. Okey. Nombor pertama, profil kolesterol anda. LDL, HDL, buat ujian darah sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu meter minyak kita. Apa lagi? Nombor kedua, tekanan darah. Ini meter tekanan enjin. Darah tinggi dan kolesterol tinggi ni macam pasangan kembar yang bahaya. Dan yang ketiga? Ketiga, paras gula dalam darah. Ini kualiti bahan api anda. Ketiga-tiga nombor ni bagi gambaran penuh kesihatan kita. Jadi, kenali 3 nombor magic kita. Kolesterol, tekanan darah dan gula. Langkah terakhir, langkah keempat, kawal berat badan untuk meringankan beban jantung. Konsepnya sangat mudah. Setiap kilogram berat badan berlebihan tu, beban tambahan untuk jantung anda. Macam bawa beg berat setiap masa lah ya? Ya, bayangkan jantung anda ni seorang pekerja. Kalau berat badan idea, dia hantar barang dalam bandar je. Tapi setiap kilo berat berlebihan, macam tambah satu kawasan penghantaran baru yang jauh. Lama-lama pekerja tu penat. Jelas betul analogi tu. Jadi, kurangkan berat badan tu cara paling direct untuk ringankan kerja jantung. Baiklah, 4 langkah ni. Pemakanan, pergerakan, pemeriksaan, berat badan. Mungkin nampak banyak bila sebut serentak. Jom kita tengok macam mana nak masukkan dalam satu hari biasa. Ini bahagian kegemaran saya. Ia terjemahkan semua teori kepada amalan. Tepat. Jom kita jalani satu hari. Untuk pagi, boleh mula dengan sarapan oat dengan pisang. Dan oat tu penting sebab serat dia tu macam span, dia serap kolesterol jahat. Lepas tu, jalan kaki 15 minit. Untuk tengah hari, pilih lauk kukus atau bakar, bukan goreng. Pastikan separuh pinggan tu sayur atau ulang. Dan sayur warna-warni tu bagi antioksidan, dia lindungi salur darah kita. Masuk waktu petang. Kalau rasa nak mengunyah, tukar kuih manis tu dengan segenggam ke kacang. Minum air kosong. Pertukaran kecil tapi impak besar. Akhir sekali, waktu malam. Cuba makan malam awal sikit. Kuantiti pun kecil. Sebelum tidur, buat regangan ringan. Apa yang menarik dengan plan ni kan? Ia tak suruh kita berlapar atau bersenam ekstrim. Ia cuma pasal buat pertukaran bijak. Tukar kuih kepada kekacang. Tukar goreng kepada bakar. Gabungan semua pilihan kecil inilah yang akan bawa hasil besar. Betul tu? Ini membawa kita kepada rumusan akhir. Penulis panduan ni ringkaskan dalam satu akronim mudah, iaitu SAP. SAP. S untuk sedar. Fahami risiko walaupun anda rasa sihat. Jangan ambil mudah. A untuk amal. Terapkan pemakanan sihat dan aktiviti fizikal dalam rutin harian, walaupun sikit-sikit. Dan P untuk pantau. Buat pemeriksaan kesihatan berkala untuk kenal nombor-nombor penting anda. Mesej utamanya ialah kesihatan jantung kita masa umur 70 atau 80 tahun nanti dibina oleh tindakan kecil yang kita ambil masa umur 50-an ni. Anda berhak untuk nikmati masa emas anda dengan bertenaga dan sihat. Dan perubahan tu sentiasa bermula dengan langkah pertama. Tak kira sekecil mana pun. Tepat sekali. Macam kata penutup dalam panduan ni, jantung sihat, badan cergas dan hidup berkualiti bermula dengan langkah kecil anda hari ini. Jadi, lepas dengar semua ni, kami nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Fikirkan esok pagi, masa anda bangun sebelum semua kesibukan bermula, apakah satu perubahan paling kecil yang anda rasa boleh dimulakan? Bukan 10 benda, cuma satu. Mungkin ia sekadar tukar air manis kepada air kosong. Atau mungkin jalan kaki 5 minit keliling rumah lepas sarapan. Fikirkannya. Kerana dari satu langkah kecil itulah perjalanan ke arah kesihatan yang lebih baik bermula.